kotak sirip aku yang kemek tu seller ganti. Seller memang responsible. Dia ganti baru tanpa aku return hak lama. Okay, mari kita unboxing. Aku beli daripada Taobao macam video aku buat sebelum ni. From Taobao. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang aku sampai tu kemek. Seller suruh aku simpan yang kemek tu, dia ganti baru geng. Mana dapat seller macam ni? Kali ni selamat. Tak selamat juga, kemek juga. Nampak. Nampak kemek. Nampak kemek. Aku tak faham lah shipping company ni. No, boleh buka tu boy. Bismillahirrahmanirrahim, tekan tengok. Seminggu lagi penantian. Kemek juga kotak ni bukan nampak. Okey. Ni kotak sirip replacement aku daripada seller di Taobao. VTT aku yang lepas aku ada buat video mana aku beli kotak sirip Mac. Jadi aku discuss dengan seller willing nak hantar lagi satu replacement. Ni dah sampai. However bagaimanapun tetap ada kemek due tu shipping punya courier lah, logistik, cross border logistik. Kemek tu tak dapat lari lah. Tetap kemek juga yang kedua sampai ni pun, tapi bagi aku kemek pun tak ada masalah, tetap boleh guna kan. Seller pun bertanggungjawab. Seller hantar replacement. Yang dapat yang first ni seller cakap suruh aku simpan je, dia hantar baru. Mana dapat seller kat Taobao macam ni, bertanggungjawab. Walaupun bukan salah dia, logistik company punya problem. Jadi sebab aku pakai carbon fin, jadi better simpan dalam ni lah supaya carbon fin tu selamat. Sebab at least kalau kemek pun dalam selamat. Kalau plastik fin tak ada masalah kan, buat dalam bag galah pun. Tapi untuk carbon better duduk dalam ni lah untuk protection. Kemek-kemek skin ni tak apa lah, aku accept je lah kan, sebab seller pun bertanggungjawab. Jadi aku dapat dua. Dengan pembelian aku di Taobao aku dapat dua kotak sirip. Ni yang first sampai tu, ni yang kedua. Jadi ada dua. Yang mana pakai carbon fin, boleh guna beg ni simpan dalam ni. Selamat sikit. Pijak kemek ke, insya-Allah carbon fin kita selamat. Carbon fin bukannya murah kan. Ribu juga kan carbon fin kan. Tak rugi lah. Purchase kat Taobao. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.